bagaimanakah perasaan Tuan untuk bertolak ke Tanah Suci malam ini? Boleh kongsikan sedikit kesediaan? Alhamdulillah saya sangat teruja. Malam ni sangat ramai KT 022B dengan kehadiran waris-waris yang ramai dengan ada sebahagian yang perasaan sedih dan hiba. Juga sedih dan hiba kerana terlalu gembira lah. Sebahagian daripada Dhifur Rahman yang terpilih. Soalan kedua, apakah harapan Tuan untuk misi menunaikan haji? Harapan saya tidak lain tidak bukan melainkan pergi dengan nak membawa perasaan sebagai hamba yang berdosa sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah. Aku hamba pendosa datang kepadamu, memohon ampun kepadamu dengan sepenuh harapan supaya mendapat haji yang mabrur. Soalan terakhir, apakah pesanan buat ahli keluarga dan insan yang tercinta ditinggalkan sebelum berangkat ke Tanah Suci? Okey, untuk semua ahli keluarga saya, teman-teman saya kat sini saya nak ucapkan terima kasih kerana ramai yang memberi sokongan dari segi keperluan ada sebahagiannya dan juga dari segi nasihat-nasihat. Saya ucapkan terima kasih dan moga-moga Allah SWT panjangkan umur untuk kita jumpa lagi selepas haji nanti.